Pernah tak anda terfikir macam mana Malaysia, sebuah negara yang sangat pelbagai, boleh lahir dari sisa-sisa peperangan? Hari ini, kita akan patah balik ke zaman genting selepas Perang Dunia Kedua, satu era yang penuh pergolakan tapi akhirnya membentuk sebuah negara bangsa. Okey, inilah soalan paling besar kan. Lepas Jepun kalah dan British datang balik, tanah Melayu ni betul-betul di persimpangan. Macam-macam kaum, macam-macam ideologi, semua ada impian masing-masing. Jadi, macam mana sebuah wilayah yang berpecah macam ni boleh jumpa satu jalan yang sama menuju kemerdekaan? Bila Jepun kalah dan British pun nampak tak sekuat dulu, kat sinilah satu kesedaran baru muncul. Orang-orang di tanah Melayu mula rasa, kenapa nasib kita kena ditentukan oleh orang luar? Inilah percikan api semangat kebangsaan yang akan mengubah segalanya. Dan semangat ni, dia ada dua tujuan yang sangat jelas. Satu, nak bebas sepenuhnya daripada cengkaman penjajah, nak tentukan nasib sendiri. Yang kedua, bukan setakat bebas, tapi nak bina sebuah negara yang berdaulat dengan acuan dan identiti kita sendiri. Dua cita-cita inilah yang jadi enjin perjuangan masa tu. Semangat nak merdeka ni mestilah ada tempat nak luahkan, kan? Sebab itulah kita nampak macam cendawan tumbuh lepas hujan, pelbagai pertubuhan dan parti politik mula muncul. Ini bukan sekadar penubuhan biasa, ini adalah letusan suara rakyat yang dah lama terpendam. Cuba bayangkan, bukan satu, dua, tapi lebih daripada 12 parti politik besar muncul dalam masa yang sekejap je. Setiap satu wakilkan kaum, ideologi dan visi yang berbeza untuk masa depan tanah Melayu. Ini tunjuk betapa membara semangat rakyat, tapi pada masa sama, ia juga tunjuk betapa berpecahnya lanskap politik ketika itu. Tengok timeline ni, dari PKMM tahun 1945 sampai ke MCA tahun 1949. Semua parti gergasi ni lahir dalam masa 4 tahun je. Cepat betul kan? Kepantasan ni tunjuk betapa gentingnya keadaan masa tu. Terutamanya, bila British cadangkan Malayan Union, ia jadi macam pemangkin yang paksa semua orang untuk susun langkah politik mereka dengan segera. Dan yang menariknya, matlamat mereka ni memang lain-lain. UMNO tujuannya spesifik, lawan Malayan Union. Kat Sarawak pula, PKMS berjuang sebab tak nak Sarawak diserahkan kepada British. Lepas tu ada pula golongan radikal macam API yang nak kumpulkan orang muda untuk buat perubahan drastik. Nampak tak? 3 kumpulan, 3 matlamat yang sangat berbeza. Memang satu cabaran besar nak cari titik persamaan. Contoh paling jelas, API bawah pimpinan Ahmad Bustamam, slogan diorang, Merdeka dengan Darah. Wah! Ini bukan main-main tau. Ia cerminkan kesediaan orang muda masa tu untuk guna cara yang lebih keras. Mungkin juga bersenjata kalau rundingan tak menjadi. Ini tunjuk ada 2 pendekatan yang sangat berbeza masa tu. Satu cara diplomasi, satu lagi cara konfrontasi. Jadi nampak tak gambaran besar dia? Satu pihak semangat nak merdeka tu meluap-luap. Tapi kat pihak lain, semua berpecah ikut ideologi, kaum dan cara perjuangan. Soalannya sekarang, macam mana nak satukan semua suara yang tak sama ni jadi satu suara yang padu untuk tuntut kemerdekaan? Itulah cabaran paling besar sekali. Tapi kan, dalam semua perpecahan ni, ada sesuatu yang mula berubah. Para pemimpin masa tu mula sedar, kunci untuk merdeka ni bukan pada perbezaan, tapi pada persamaan. Jom kita tengok macam mana ia berlaku. Okey, titik perubahannya pertama datang bila 2 gabungan besar ni bekerjasama. Satu Putra yang majoritinya nasionalis Melayu dan lagi satu AMCJA, gabungan pelbagai kaum tapi didominasi oleh orang bukan Melayu. Latar belakang lain-lain, tapi mereka jumpa satu sebab untuk bersatu. Sama-sama menentang perlembagaan persekutuan yang British cadangkan. Dan hasil kerjasama ni lahirlah Perlembagaan Rakyat. Dokumen ni memang luar biasa untuk zaman tu. Bayangkan, ia mencadangkan satu kerakyatan yang sama untuk semua, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan hak-hak yang sama. Ini macam blueprint pertama yang tunjukkan sebuah negara berbilang kaum macam kita ni boleh berfungsi. Kejayaan gabungan Putra AMJA ni, dia macam satu pencetus. Ia buktikan yang kerjasama antara kaum ni bukan mustahil. Dari sinilah ia buka jalan untuk langkah seterusnya, macam persidangan kebangsaan dan konvensyen kebangsaan yang tarik lebih banyak parti untuk duduk semeja dan cari jalan penyelesaian bersama. Dan daripada semua mesyuarat, semua perbincangan ni, akhirnya muncul satu tuntutan yang sangat jelas, sangat padu dan sangat kuat. Kita nak pilihan raya persekutuan. Suara yang dulu pecah-pecah tu, sekarang dah jadi satu suara lantang yang British tak boleh buat-buat tak dengar lagi. Mereka nak hak untuk pilih kerajaan sendiri.
Jadi, kita boleh nampakkan proses dari berpecah kepada bekerjasama ni bukan setakat strategi politik nak menang pilihan raya je. Ia jauh lebih besar dari itu. Inilah sebenarnya proses membina tapak negara kita di mana tolak ansur dan setuju sama setuju tu jadi tiang utamanya. Dan inilah poin paling penting. Perpaduan masa tu, ia bukan sekadar slogan manis. Ia satu strategi yang bijak dan praktikal. Itulah kunci sebenar yang akhirnya buka pintu kemerdekaan dan ia membuktikan bahawa dalam kepelbagaian kita ada kekuatan. Perjuangan mereka memang dah capai matlamatnya, iaitu kemerdekaan. Tapi legasi kerjasama yang mereka bina tu, ia masih relevan sampai sekarang. Dan ini tinggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Macam mana semangat kerjasama yang jadi asas negara ni terus membentuk dan kadang-kadang mencabar Malaysia yang kita diami hari ini?